Sorry asking, abang tinggal area sini ke? Tinggal di sini. Rumah abang dekat mana? Tu? Oh, sini je. Oh, besarnya. Kalau kami nak tour dulu boleh tak? Bolehlah, jom. Let's go. Cantiknya. Okey, alhamdulillah inilah rumah saya sekarang baru siap renovation tapi tak siap sepenuhnya lagi. Alhamdulillah rezeki anak-anak. Dulu duduk rumah flat je, tiga-tiga. Lah ni boleh beli rumah sendiri buat renovation. Jom saya bawa masuk house tour rumah saya. Okey, ni intern saya. Jom masuk. Lawa. Saya dulu niaga pasar malam je. Sekarang fashion designer. Wow. Kita pergi tengok landscape dulu. Landscape. Wah, cantiknya. Ni tengok tema apa ni, bang? Ni tema... Tak ada tema, ni tema saya. Kata tema ikut cita rasa sendiri. Oh, tak guna ID lah ni? Tak guna. Semua saya buat sendiri. Buat kolam custom sebabnya saya tengok dekat Pinterest. Cari-cari tak jumpa. Lepas tu saya panggil tukang buatlah. Cantik lah. 6,000 je. Cantik. Punya rusa saya beli dekat SSF. Rusa pun ada kat mana ni? Rusa pun ada, kijang pun ada. Kijang. Kitchen. Sini bahagian ruang tamu lah. Mini hub. Tapi ada ayam. Ayam? Ayam. Ada. Wah, rare ni. Ini pula ruang tamu saya. Jom tengok. Oh, lawanya. Tapi nak tanyalah, kenapa chandelier you macam rendah je? Rendah, Farah kena undur belakang sikit. Okey. Macam mana? Oh, nice. Sebab kita nak bagi nampak cantik lah dalam gambar. Owner suka bergambar ni. Ya, tempat OOTD lah. Area sini tempat OOTD. Ada Sebab powder biasa... powder. Uish. Dalam powder room ada chandelier. Ruang makan. Terus ke kitchen. Ni kitchen saya buat memang khas, memang besar sebab saya nak semua family nanti kan kumpul sini pagi-pagi pun saya duduk sini tengok garden, bunyi air, pancut semua. Nanti dah siap semua saya panggil Farah datang dengan tea house tour. Thank you, Faye. Okay, bye. Cantik rumah.